Assalamualaikum guys. Hari ni nak cerita pasal apa? Hari ni F1 nak cerita pasal hidayah keuangan. Sebenarnya kan dalam hidup ni kan, dia ada macam-macam hidayah lah Allah bagi kan. So hidayah ni adalah petunjuk lah kan, arah tuju. Jadi kalau dapat hidayah dari segi keagamaan tu, nanti dapatlah kefahaman dalam agama kan. So salah satu hidayah kecil ni kan yang kita nak kena ada apa tau, hidayah keuangan. Hidayah kewangan ni apa tuan-tuan puan? Kadang-kadang orang ni kan dapat duit terpijak kan, dapat duit banyak-banyak. So apa jadi, dia FOMO lah kan. Dia nak beli kereta mewah, nak buat rumah lagi besar, dia nak kahwin satu lagi, dia nak pergi luar negara, dia nak pergi konsert BTS dan sebagainya. Dia buang-buang duit tu kan. Lepas tu apa jadi, tiba-tiba duit yang disangkakan akan terus-terusan dapat tu kan, tiba-tiba tak dapat kan. Bisnes tiba-tiba merudum kan. Sebab sesungguhnya saat yang terindah tu hanyalah sementara. Sebab apa? Satu ketika kita boleh buat duit banyak-banyak kan. Tiba-tiba ada benda-benda berlaku menyebabkan kita tak boleh buat duit. So bila kita dapat buat duit tu, sepatutnya kalau kita dapat hidayah keuangan tu kan, so kita ikutlah hukum hakam Islam. Kita pakai apa yang wajib, apa yang sunat, apa yang harus. Yang makruh dan yang haram kita tolak tepi. Sebab kalau tidak kan, kalau kita memakruhkan duit kita, kalau kita mengharamkan duit kita kan, kita gunakan ke tempat-tempat yang haram, nanti masalah kan. Memanglah masalah pasal apa? Duit tu pun sakit hati, marah kan. Pasal apa? Pasal kita dapat duit tapi kita gunakan duit tu untuk benda-benda yang tak sepatutnya kita buat kan. Kita gunakan untuk judi, kita gunakan untuk bagi rasuah, kita gunakan untuk benda-benda tak elok lah. Jadi dia akan jadi masalah pada kita. So bila ada duit tu tuan-tuan puan kan, so ingatlah kita kena menyimpan, kita kena keluarkan zakat, kita kena bersedekah kan. Kita kena tahu bajet mana duit tu pergi kan, mana duit tu dibelanja kan. Sebab apa? Kalau tidak kan, kita jadilah seperti orang-orang yang belum dapat hidayah tu kan, yang dia dapat duit juta-juta pun lepas tu habis, lepas tu dah buat podcast sedih-sedih dan sebagainya kan. Tu cerita dia. So hidayah kewangan penting tuan-tuan puan. Sebab kalau anda ada hidayah kewangan ni kan, so insyaAllah pengurusan kewangan anda elok, dan insyaAllah masa depan anda tak ada masalah kan. Sebab apa? Sebab anda sentiasa ada duit simpanan, anda sentiasa ada duit emergency kan, anda ada duit untuk pelaburan dan sebagainya. Alright, so semoga anda semua semoga kita semua mendapat hidayah kewangan. Alright, semoga itu saja daripada FI kali ini. Assalamualaikum, bye bye.